Saya mewakilkan semua rakyat Malaysia yang golongan asnaf memerlukan dari pihak Baitumal, tolong pantau dengan tegas, telus dan berhemah. Saya minta maaf pada netizen yang ada sekarang ni. Saya bukan menolak untuk pampers anak saya tak bersyukur. Saya bersyukur sangat pada Allah SWT daripada Allah, daripada Mawi. Tapi cuma anak saya ni tak boleh pakai tape, itu je. Bukan saya tidak istimewa, anak saya tu istimewa. Update pasal Puan Puteri dah dapat dia punya pampers yang sarung sebagaimana yang dia nak untuk anak OKU dia. Okay, so nada Puan Puteri pun is much better. Dia minta maaf kepada netizen. Actually Puan Puteri, you tak payah minta maaf. You patut tahu kenapa netizen marah. Itu saja, supaya kok boleh terjentik hati you benar-benar bersyukur dan insaf. Okay, you minta maaf 4 lori pun actually won't help kalau hati you tidak terjentik dengan perasaan insaf and bersyukur. Kita bila asnaf, maknanya kita susah, miskin, memerlukan bantuan. Tambah pula Puan Puteri dibantu semenjak 2018 segala bentuk bantuan. Jadinya bagaimanakah hilang perasaan rendah diri dan perasaan malu. Perlu ada rasa malu. Asyik menjadi penerima dan meminta-minta. Kalau tak ada perasaan malu itu, kita akan berterus mengharap bantuan dan merasakan bantuan itu daripada apa-apa pihak lah, seolah-olah hak mesti diberi. Jadi maknanya bila kita nak berubah. Sebab itu saya kata tadi, maaf tu tak penting. Netizen yang membuat video ataupun yang memberi komen marah itu adalah kerana video-video you yang sebelum ini amat sombong. You minta hak. Wah, sudah order. Banyak orang buat ungkapan, oh macam Shopee ya. Kemudian orang kata sewajarnya bantuan itu patutnya selit je kondom atau pil perancang. Itu sindiran. You dapat tak sindiran itu? And panas juga tengok yang sebelah you tu, garangnya. Kita tak payah cerita merangkak di sana, tak payah. Di sini ni jangan merangkak meminta bantuan. Abang kata orang Perak, tak merengkuh, maknanya tak berusaha. Selesa dengan menadah. Okey. Tiba pula ada sokongan tudung hitam yang garang itu yang agak sombong juga. So jangan contohi dia lah. Kalau betul you ada sedikit tersentuh dengan apa yang berlaku ini, amat baik. Perkara asas dia ialah you boleh komplain, you boleh menyatakan apa yang you tak puas hati, but you don't have to viral. You boleh je hubungi orang Maib yang telah semenjak 2018 buat baik pada you, membantu you sekeluarga. Janganlah sombong. Janganlah jadikan seolah-olah you tuan, padahal you adalah tangan yang di bawah, tangan yang menadah. Keluarlah daripada kepompong kemiskinan. Tak payah nak mengangkat-mengangkat. Kita story mengangkat ni, kita tak tahu nasib kita. Siapa cari siapa, itu bukan urusan kita. Kita jaga saja iman kita, amal kita, akhlak kita dan hati kita. Cik Kak, kita ni Kak, Islam ajar kita bersyukur Kak. Bersyukur. Kita dapat orang bagi. Orang bagi. Bersyukur Kak. Tak payah kau nak komplain sistem orang tu tak betul, sistem ni orang tu tak betul. Bukan kita Kak. Sebab kita dibagi percuma. Betul. Kau kata istilah anak. Hak anak tu rezeki. Okey, anak itu amanah. Cik Kak, kau faham tak apa anak itu amanah? Okey, amanah tu kita jaga anak kita. Kita jaga. Engkau dah pandai buat kan? Kau dapat 5-6 orang, besarkan anak tu dengan baik. Bukan kau beranak kau pergi minta tu bantuan, engkau beranak kau minta sana bantuan. Bukan Kak. Itu amanah kita Kak. Kalau kita ni kau dah tahu kau B40, kita memang tak boleh. Gaji laki kau 1,500 sebulan. Cukuplah seorang dua. Yang kau nak keluar ramai-ramai buat apa? Lepas tu orang dah bagi free, kau mengentan-gentan. Wah, tak nak yang tu, nak yang ni, tak nak brand tu, nak brand ni. Kalau engkau bayar boleh. Engkau order burger yang 3 layer. Tapi kau dapat 1 layer, kau bayar RM10, dapat yang level-level RM2. Itu boleh sebab kita bayar. Ini orang bagi, belajar bersyukur. Lagi satu, kena faham. Kau jangan buat anak ramai-ramai benar, kau faham tak? Kita belakan anak, bagikan pendidikan yang cukup, pakaian sempurna, makan apa semua yang cukup, bukan yang mahal, yang cukup.
Bukan kau kerja kau hari ni kau buat lagi 9 bulan keluar kau minta bantuan. Lepas tu kau buat lagi kau minta bantuan. Wak lu. Belajar bersyukur boleh. Kalau suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.